Rakyat Malaysia sendiri tidak sedar betapa anehnya mereka, tetapi jika dilihat dari luar, ceritanya sama sekali berbeza. Seorang wartawan British yang telah menetap di Malaysia selama 37 tahun menyifatkan Malaysia sebagai negara yang paling kental semangatnya di dunia. Sebuah stesen TV antarabangsa pernah menyatakan bahawa rakyatnya memiliki DNA istimewa, manakala seorang ahli ekonomi terkemuka dari Eropah mengiktiraf Malaysia sebagai negara dengan semangat keusahawanan paling mengagumkan di Asia Tenggara. Mengapa semua orang ini melihat rakyat Malaysia sebagai bangsa yang aneh? Hari ini, saya akan merungkai rahsia ini dari awal hingga akhir. Mari kita mulakan dengan satu soalan. Pada suatu hari dalam tahun 1990, seorang wartawan akhbar dari Amerika Syarikat bertemu dengan seorang ahli ekonomi legenda, Profesor Martin Ziegler. Soalannya mudah. Negara manakah di dunia yang mempunyai semangat keusahawanan yang paling hebat? Wartawan itu menjangkakan jawapan seperti Amerika Syarikat atau mungkin Jepun. Tanpa teragak-agak walau sesaat, Ziegler menjawab, "Sudah tentu Malaysia." Wartawan itu bertanya lagi, "Malaysia?" Ziegler mengangguk dan menambah, "Mereka adalah bangsa yang mampu menghasilkan keputusan maksimum dalam tempoh paling singkat, dengan kualiti terbaik, walau dalam apa jua keadaan yang diberikan. Tiada negara lain di dunia seperti itu." Wartawan yang mendengar cerita ini berasa hairan. Namun, para pakar mengenai Malaysia di seluruh dunia hanya mengangguk setuju. Michael Brook, wartawan British yang telah menetap di Malaysia selama 37 tahun, berkata, Malaysia adalah negara yang mempunyai semangat paling kental di dunia. Selepas membuat liputan di Kuala Lumpur, CNN membuat kesimpulan, rakyat Malaysia mempunyai DNA yang istimewa. DNA yang menerima perkara baharu dan meraikan apa sahaja yang boleh membawa kemajuan. Apabila mereka semua cuba menghuraikan tentang rakyat Malaysia, ada satu perkataan yang sering digunakan. Aneh. Ini bukan penghinaan. Ia adalah satu pengakuan bahawa segala formula dan teori yang mereka ada gagal untuk menjelaskan tentang kita. Video hari ini adalah sebuah kembara untuk merungkai keanehan ini. Kenapa kita mempunyai perwatakan sebegini? Kenapa kita hidup begini? Kenapa dunia menggelengkan kepala melihat kita, tetapi akhirnya tetap kagum? Selepas menonton ini, anda mungkin akan berfikir, patutlah kita macam ni. Mari kita mulakan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah imej yang terlintas di fikiran anda apabila mendengar tentang semenanjung Malaysia atau Borneo? Tanah yang subur makmur, kaya dengan hasil bumi, hutan hujan tropika yang menghijau, syurga dunia. Sejak kecil kita diajar begitu di sekolah. Kita diajar bahawa nenek moyang kita memilih tanah ini kerana ia adalah tempat yang terbaik. Namun, penulis buku kelahiran bangsa Malaysia, Badrul Hisham, menolak idea ini sama sekali. Saya berpendapat nenek moyang kita sebenarnya memilih salah satu tanah yang paling mencabar di dunia. Bunyinya tidak masuk akal, bukan? Tetapi jika anda mendengar sebabnya, anda akan faham. Negara kita bergantung harap pada penanaman padi. Padi adalah tanaman yang boleh memberi makan kepada jumlah penduduk paling ramai bagi setiap ekar tanah. Sebab itulah negara tanam padi selalunya mempunyai populasi yang padat. Namun dalam kalangan negara penanam padi, tanah kita adalah antara yang paling sukar. Sebagai contoh, negara jiran kita di utara boleh menuai padi 2 hingga 3 kali setahun. Tanah mereka rata dan subur. Tanah kita pula berbeza. Secara saintifiknya, sebahagian besar tanah kita tidak begitu sesuai untuk penanaman padi berskala besar tanpa teknologi moden. Ditambah pula, muka buminya dilitupi hutan tebal dan tanah berbukit bukau. Mungkin anda akan kata, tetapi masih ada tanah pamah. Kualiti tanah pamah itu juga tidak seberapa. Bukit bukau dan banjaran yang berselirat melindungi tanah daripada cahaya matahari, menjadikannya kurang sesuai untuk pertanian. Penanaman padi hanya boleh dilakukan di kawasan tanah rata yang terhad dan mempunyai akses kepada sumber air. Tanah yang benar-benar boleh digunakan cumalah sekelumit. Pernahkah anda melihat berita tentang dataran Eropah Timur? Tanahnya hitam dan gembur. Apabila salji cair, tanahnya menjadi begitu lembut sehingga kereta kebal pun boleh terperangkap. Itulah tanah terbaik untuk pertanian. Tanah kita tidak begitu. Oleh itu, nenek moyang kita tidak boleh bergantung pada beras semata-mata untuk hidup setahun suntuk. Beras yang dituai pada musim menuai akan dimakan sepanjang tahun. Tetapi jika hasil tuaian tidak seberapa, bekalan beras akan habis menjelang musim tengkujuh. Ia boleh habis pada bulan Oktober, November atau Disember. Musim menuai seterusnya pula masih jauh lagi. Waktu antara kehabisan beras dan tuaian baharu inilah yang dipanggil musim paceklik. Generasi lama mungkin pernah merasainya. Untuk mengharungi musim paceklik ini, nenek moyang kita akan masuk ke hutan untuk mencari pucuk-pucuk kayu dan ulam-ulaman. Tetapi ada satu fakta yang agak mengerikan.
Kebanyakan ulam yang kita makan hari ini seperti pucuk ubi, jering atau kedas mempunyai toksin. Pucuk ubi, contohnya, mengandungi sianida. Di sesetengah negara, menjualnya tanpa diproses adalah dilarang. Tetapi kita menghidangkannya di meja makan dan menikmatinya dengan lazat. Bagaimana? Dengan merebusnya untuk menyingkirkan racun. Inilah juga sebabnya jering atau petai perlu diproses dengan betul sebelum dimakan. Pucuk paku pula hanya boleh dimakan ketika ia masih muda. Apabila ia matang, racunnya menjadi terlalu kuat untuk dimakan manusia. Hanya pucuk muda yang dicelur boleh dimakan dengan selamat. Nenek moyang kita mempelajari semua ini melalui pengalaman pahit, satu demi satu, dengan tubuh mereka sendiri sebagai taruhan. Itulah sebabnya, rakyat Malaysia mempunyai lebih 100 jenis ulam-ulaman. Bangsa lain tidak akan bersusah payah sebegini. Di lembah Mekong atau Delta Irrawaddy, penanaman padi yang baik sahaja sudah cukup untuk menjamin tuaian 2 atau 3 kali setahun. Mereka tidak perlu masuk ke hutan untuk mencari pucuk kayu. Mereka tidak perlu menanam labu di tepi rumah atau menanam cili di dalam pasu. Tetapi generasi datuk nenek dan ibu bapa kita, semuanya hidup begitu. Sesiapa yang tahu pasti dapat membayangkan suasana ini. Seperti kata Badrul Hisham, dunia ini normal. Hanya kita yang berbeza. Negara jiran kita boleh menuai berkali-kali. Kita pula, sekali menuai dengan jayanya pun sudah cukup sukar. Namun di tanah yang serba mencabar inilah kita berjaya mandiri. Bukan sekadar mandiri, kita telah membina sebuah negara dengan 33 juta penduduk dan menjadi antara kuasa ekonomi terbesar di dunia. Tidakkah anda tertanya-tanya? Untuk mandiri di tanah yang sebegini, apakah jenis perwatakan yang diperlukan? Jawapannya ada dalam cerita seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin bertanya tentang satu peribahasa. Bila jiran beli kereta baru, kita pula yang tak boleh tidur malam. Apabila kita terangkan perkara ini kepada orang luar, mereka terkejut. Kenapa pula nak susah hati bila orang lain berjaya? Patutnya tumpang gembira. Kita mungkin ketawa dan berkata, memang macam itulah. Tetapi sebenarnya, di sebalik ungkapan ini tersembunyi seluruh perwatakan rakyat Malaysia. Kenapa kita tidak boleh tidur? Seperti yang saya ceritakan tadi, tanah yang subur untuk kehidupan adalah terhad. Kejayaan jiran kita seolah-olah bermakna peluang untuk kita menjadi semakin sempit. Kekayaan itu umpama sepotong kek yang saiznya tetap. Jika orang sebelah mengambil bahagian yang lebih besar, kita mungkin akan kelaparan. Jadi, rasa tidak senang hati itu bukanlah kerana busuk hati, tetapi ia adalah naluri untuk mandiri. Namun di sinilah letaknya keanehan sebenar rakyat Malaysia. Katakanlah jiran yang sama itu ditimpa penyakit kronik. Siapakah orang pertama yang akan datang menziarah? Kitalah orangnya. Masa dia beli kereta baru, kita mungkin rasa tercabar. Tetapi bila dia jatuh sakit, kita pula yang tidak boleh lelap. Cukupkah dia makan? Duit rawatan macam mana? Siapa yang jaga anak-anaknya? Di mata orang luar, ini langsung tidak masuk akal. Suka atau benci, sayang atau dengki. Badrul Hisham menggambarkannya begini. Rakyat Malaysia hidup dalam keadaan keliru, sama ada mahu menyayangi atau membenci sesama mereka. Kenapa jadi begini? Kerana penanaman padi dan kehidupan berkampung. Padi adalah tanaman yang paling banyak memerlukan tenaga manusia. Menyemai, menanam, mengairi, merumput, menuai sepanjang tahun tiada henti. Seorang diri memang tidak akan terdaya. Sebab itu orang perlu hidup berkelompok. Dalam gambar-gambar lama, kita boleh lihat seluruh penduduk kampung turun ke sawah orang lain untuk membantu. Inilah semangat gotong royong. Tolong di sawah dia, nanti dia tolong di sawah kita. Ini adalah peraturan tidak bertulis. Jika tidak, kedua-duanya akan kelaparan. Tetapi adakah jiran ini seorang yang disayangi? Belum tentu juga. Kerana hidup terlalu rapat, kita saling membanding, saling mengawasi dan saling mencemburui. Jika hasil padi jiran tahun ini lebih baik, rumah kita terasa lebih kerdil. Jika anak jiran dapat masuk universiti, hati kita pula yang sakit mengenangkan anak sendiri. Jiran itu penting, tetapi jiran itu tidak selalunya menyenangkan. Namun tanpa jiran itu, kita juga akan mati. Inilah akar umbi kepada hubungan sayang benci rakyat Malaysia. Pernahkah anda mengalami situasi ini? Kawan anda hidup jauh lebih senang. Rumahnya di banglo mewah, keretanya kereta import. Selepas pulang dari rumahnya, malam itu terasa sedikit sukar. Tetapi jika kawan yang sama itu tiba-tiba jatuh sakit, kitalah orang pertama yang akan bergegas ke hospital. Orang luar yang melihat akan berkata, sebenarnya mereka ini kawan baik atau musuh? Jawapannya, kedua-duanya. Serentak. Dan perasaan sayang benci ini bukan sahaja ditujukan kepada orang lain. Rakyat Malaysia melayan diri sendiri dengan cara yang sama. Umur 20 buluh, alamak, dah tua. Umur 30, habislah aku.
Umur 40-an. Apa yang aku dah capai selama ni? Umur 60-an. Bila pergi ke surau kampung, orang panggil orang muda sebab yang lain semuanya berumur 80 atau 90 tahun. Kepada orang lain kita kata, muda lagi, untunglah. Tetapi kepada diri sendiri, kita selalu rasa dah terlambat, kena buat lebih lagi. Ini bukan busuk hati. Ini adalah cara kita memacu diri sendiri. Kena lari selangkah lagi. Esok kena buat lebih baik dari hari ini. Walaupun tiada siapa yang suruh, kita sendiri yang menekan diri. Sifat inilah yang mandiri. Orang yang berfikiran cukuplah sekadar ini sukar untuk bertahan di tanah yang mencabar ini. Jika anda yang sedang menonton ini mengangguk setuju, itu bukan bermakna anda seorang yang buruk. Itu adalah DNA yang telah ditempa selama beribu-ribu tahun untuk mandiri di tanah ini. Sebab itulah kita ini, walaupun kadang-kadang menyampah, tetapi penuh dengan kasih sayang. Walaupun cemburu, tetapi kita menangis bersama. Walaupun benci, tetapi kita tidak boleh berpisah. Adakah bangsa lain di dunia yang seperti ini? Dan perwatakan ini boleh dilihat dalam bentuk angka. Cerita seterusnya mungkin akan mengejutkan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya beritahu satu ciri rakyat Malaysia. Jika anda pergi bercuti ke luar negara, cuba turun ke kafe hotel pada pukul 7 pagi. Kebanyakan yang duduk di situ adalah rakyat Malaysia. Apabila kapal terbang mendarat, sebelum lampu isyarat tali pinggang keledar dipadamkan, yang bingkas bangun itu adalah rakyat Malaysia. Apabila LRT masih bergerak perlahan, yang sudah tercegat di depan pintu itu adalah rakyat Malaysia. Kini, orang luar pun sudah tahu. Ada yang berkata, kalau nak keluar dari lapangan terbang dengan cepat, ikut sahaja orang Malaysia. Kenapa kita tergesa-gesa? Adakah kerana kita tidak sabar? Wartawan British Michael Brook pernah merumuskan ciri rakyat Malaysia dalam bentuk angka. Waktu bekerja antara yang tertinggi di dunia. Waktu beriadah juga antara yang tertinggi. Waktu tidur antara yang terendah di dunia. Malaysia adalah satu-satunya negara di mana ketiga-tiga angka ini wujud serentak. Bekerja paling banyak, berhibur pun paling banyak, tetapi tidur paling sedikit. 24 jam sehari, seolah-olah tidak cukup. Ini bukan sekadar cerita orang moden yang sibuk. Akarnya jauh lebih dalam. Ada satu penemuan dalam bidang psikologi. Untuk seseorang itu berasa gembira, tubuhnya perlu merembeskan hormon kebahagiaan. Tetapi kajian menunjukkan tahap rembesan hormon ini dalam kalangan rakyat Malaysia adalah antara yang terendah di dunia. Bukan satu jenis hormon sahaja, tetapi gabungan pelbagai hormon kebahagiaan, jumlahnya tetap di tangga tercorot. Meminjam kata-kata pakar psikologi, Profesor Azman Yusof, rakyat Malaysia seolah-olah tidak menghasilkan hormon kebahagiaan. Walaupun diberi ganjaran, gembiranya hanya sekejap, selepas itu kembali resah. Sebaliknya, jika diuji tahap IQ, rakyat Malaysia berada di kedudukan teratas dunia. Otak paling cerdas, tetapi paling sukar merasa bahagia. Adakah ini satu kebetulan? Badrul Hisham menjelaskannya begini. Orang yang mudah merasa bahagia dan optimis mungkin lebih cepat tersingkir di semenanjung ini. Cuba fikirkan. Jika selepas musim menuai yang baik, kita berpuas hati dan berehat, tahun depan kita mungkin tidak dapat mengharungi musim paceklik. Orang yang sentiasa resah, sentiasa risau tentang masa depan dan sentiasa merasa tidak cukup, merekalah yang lebih berpeluang untuk mandiri di tanah ini. Hasilnya, otak kita menjadi lebih tajam. Kalau cuaca macam ni, agaknya bila tengkujuh akan tiba. Kalau hujan kurang tahun ni, cukupkah bekalan air untuk musim kemarau? Kebiasaan untuk sentiasa meramal dan mengira inilah yang mengasah kepintaran. Sebaliknya, keupayaan untuk berehat dengan gembira pula hilang. Sifat ini masih kekal hingga ke hari ini. Rakyat Malaysia, walaupun pergi bercuti, tidak boleh berehat. Di sebuah resort, orang Eropah boleh berbaring di tepi kolam renang selama setengah hari. Rakyat Malaysia tidak boleh. Selepas 30 minit berbaring, bukankah kita ada aktiviti lain lepas ni? Jika anda ke negara jiran pun, kelajuan berjalan mereka lebih perlahan daripada kita. Apatah lagi di negara lain? Orang lain santai sahaja. Hanya rakyat Malaysia yang berlari sendirian. Tetapi adakah DNA yang tidak bahagia ini sesuatu yang buruk semata-mata? Tidak. Inilah bahan api yang telah membina keajaiban ekonomi negara. Jika kita adalah bangsa yang berhenti selepas berkata cukuplah setakat ini, Malaysia yang ada hari ini tidak akan wujud. Berhenti membuatkan kita resah, berehat membuatkan kita rasa ketinggalan dan mata kita segar bugar ketika orang lain sedang tidur. Itu bukan tabiat, itu adalah naluri. Michael Brook juga pernah berkata, satu-satunya negara yang boleh membuatkan kaum Yahudi kelihatan malas. Mungkin kaum Yahudi akan terasa hati, tetapi ia menunjukkan betapa luar biasanya tenaga rakyat Malaysia.
Dan tenaga ini bukan datang dari kekuatan individu semata-mata. Rakyat Malaysia mempunyai satu naluri istimewa yang akan aktif apabila ditimpa krisis. Akan tiba satu saat di mana suis aku terpadam dan suis kita terpasang. Inilah sebab terbesar mengapa dunia melihat Malaysia sebagai negara yang benar-benar aneh. Ceritanya akan saya sampaikan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sering menggunakan perkataan kita, bukan? Rumah kita, suami kita, anak kita, syarikat kita. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, ia menjadi sangat janggal. Our husband. Seolah-olah suami itu milik bersama. Orang Inggeris tidak faham. Kita dalam bahasa Melayu mempunyai dimensi yang berbeza daripada we dalam bahasa Inggeris. Kita dalam konteks Malaysia adalah satu konsep di mana sempadan antara aku dan orang lain menjadi kabur. Bukan harta aku dan harta kau, tetapi semuanya harta kita. Ini bukan sekadar kebiasaan berbahasa. Ia adalah sesuatu yang telah tersemat dalam diri setelah beribu-ribu tahun hidup bersama, bekerja bersama, berlapar bersama dan mandiri bersama. Untuk melihat dari mana datangnya naluri kita ini, kita boleh lihat pada seni bina tradisional kita. Cuba bayangkan istana atau kota di Eropah, menara yang tinggi, tembok yang tebal, di dalamnya hanya ada raja dan golongan bangsawan. Kota di Eropah dibina untuk melindungi pemerintah dan keluarganya. Rakyat biasa di luar tidak boleh masuk. Jika musuh datang, pemerintah akan menutup pintu kota dan orang di luar dibiarkan untuk menjaga diri sendiri. Kota di Jepun juga sama. Istana Osaka, Istana Nagoya, tinggi dan kukuh. Ia adalah binaan untuk melindungi pemerintah, bukan untuk rakyat. Kota di China pula sedikit berbeza. Temboknya mengelilingi seluruh bandar. Ia dibina untuk melindungi pusat pentadbiran dan perdagangan. Tetapi seni bina tradisional kita sama sekali berbeza. Ambil contoh Rumah Panjang di Sarawak dan Sabah. Ia bukan kubu, ia adalah sebuah kampung di bawah satu bumbung. Apabila musuh menyerang, seluruh penduduk lelaki, perempuan, tua, muda akan bertahan bersama-sama di dalam rumah panjang itu. Kenapa perlu begitu? Kerana populasi kita kecil. Jika dalam sebuah komuniti ada 100 orang pahlawan dan 40 daripadanya terkorban dalam pertempuran, aktiviti memburu dan bercucuk tanam akan terjejas teruk. Kekurangan tenaga kerja bermakna seluruh komuniti akan kelaparan, jadi setiap nyawa perlu diselamatkan. Bukan kerana saling menyayangi tetapi kerana tanpa satu sama lain, semuanya akan mati. Rumah panjang adalah kemudahan awam. Ia adalah pusat perlindungan untuk seluruh komunuli. Ia tiada tuan dan rumah panjang mempunyai satu lagi ciri penting, ia tiada jalan keluar lain. Sekali berada di dalamnya, jika hidup, semuanya hidup bersama. Jika ia musnah, semuanya akan mati bersama. Struktur di mana tiada tempat untuk melarikan diri. Dan DNA ini, adakah ia sudah hilang? Tidak, ia masih hidup. Lihat sahaja apa yang berlaku semasa krisis kewangan Asia 1997. Apabila negara diambang muflis, rakyat Malaysia mula bertindak. Bukan kerajaan yang suruh. Orang ramai dengan rela hati menyerahkan barang kemas mereka. Cincin kahwin, gelang tangan, rantai emas, semua emas yang ada di rumah dibawa keluar. Barisan orang yang menderma begitu panjang, tidak kelihatan penghujungnya. Tahukah anda apa kata pelabur asing yang melihatnya? Sebuah negara yang rakyatnya bertindak sebegini untuk negara tidak akan sekali-kali jatuh. Pada Disember 2014, banjir besar melanda pantai timur. Pakar meramalkan bahawa kemusnahan itu akan mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih. Tetapi, orang ramai dari seluruh negara mula datang berduyun-duyun. Syarikat, sekolah, keluarga. Tiada siapa yang menyusun senarai dan menghantar mereka. Lebih 1 juta sukarelawan turun padang, membersihkan lumpur dan menghulurkan bantuan. Tahukah anda apa kata media antarabangsa melihat babak ini? Adakah mereka ini pelakon tambahan yang dibayar? Mustahil. Di mata mereka, ia kelihatan mustahil. Seorang wartawan CNN yang telah membuat liputan di seluruh dunia selama 15 tahun menggambarkan tindakan rakyat Malaysia ini begini. Rakyat Malaysia adalah seperti sel darah putih di dalam badan. Apabila ada isyarat krisis, tanpa perlu diarah, seluruh sistem akan bergerak serentak. Jika anda bertanya kepada rakyat Malaysia kenapa mereka berbuat demikian, jawapannya sentiasa sama. Sebab kita. 2 perkataan yang pendek ini, sebab kita, adalah ayat yang paling tepat untuk menggambarkan rakyat Malaysia. Naluri untuk hidup bersama dan mati bersama di dalam rumah panjang itu masih berfungsi dengan cara yang sama walaupun 1000 tahun telah berlalu. Tetapi, adakah DNA ini hanya berfungsi di dalam negara? Adakah ia masih hidup walaupun setelah meninggalkan tanah air, dihalau atau dipaksa pergi? Ada sekumpulan manusia yang telah membuktikannya. Pernahkah anda mendengar tentang komuniti Melayu di Kepulauan Cocos, Keeling?
Pada abad ke-19, ramai orang dari Nusantara, termasuk dari semenanjung Tanah Melayu, dibawa ke sana untuk bekerja di ladang kelapa. Mereka ditempatkan di sebuah pulau terpencil, jauh dari tanah air, tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Di tanah yang serba kekurangan itu, mereka membina sebuah komuniti yang berdaya tahan. Mereka menanam apa yang boleh, menangkap ikan, dan membina sebuah budaya baharu yang unik. Bagi mereka, ia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya melakukan apa yang biasa mereka lakukan di kampung halaman. Ada ubi kayu, ada kelapa, ada ikan. Di mata orang luar, ia kelihatan seperti satu keajaiban. Cerita mereka didengari oleh dunia. Mereka dianggap sebagai contoh komuniti yang mampu mandiri dalam keadaan yang paling sukar. Mereka dibawa ke sana bukan atas kerelaan sendiri. Mereka ditempatkan di tanah asing, di tengah lautan, tanpa apa-apa. Tetapi mereka berjaya, bukan sekadar berjaya, mereka berkembang maju. Perkara yang sama berlaku kepada peneroka Felder. Mereka dihantar ke kawasan pedalaman yang dilitupi hutan tebal. Mereka perlu membersihkan tanah itu dari kosong. Rumah tiada, kemudahan tiada, orang yang dikenali pun tiada. Mereka digunakan seolah-olah sebagai bahan uji kaji. Jika kita letakkan orang-orang ini di tanah yang mustahil, mereka pasti akan membukanya. Itulah percaturan kerajaan ketika itu. Dan mereka benar-benar berjaya membukanya. Dari kosong dalam masa purata 3 tahun, mereka berjaya hidup lebih baik daripada penduduk asal di kawasan sekitar. 3 tahun. Orang yang datang dengan tangan kosong, berjaya mengatasi orang yang telah hidup di situ turun-temurun dalam masa 3 tahun sahaja. Polanya begini, tahun pertama, bertahan hidup. Tahun kedua, mula ada hasil lebihan. Tahun ketiga, hasil itu digandakan untuk membina kekayaan. Cara makan mereka juga berbeza. Untuk membuat sambal belacan, mereka perlukan cili dan belacan. Tetapi di tengah hutan, mana nak cari? Orang biasa mungkin akan berputus asa. Tetapi rakyat Malaysia tidak begitu. Mereka melihat sekeliling. Ada pucuk paku, ada buah-buahan hutan, ada haiwan buruan. Mereka mencipta masakan baharu menggunakan apa yang ada. Komuniti tempatan terpikat dengan cara hidup dan makanan mereka. Mereka belajar daripada peneroka ini dan sehingga hari ini, budaya makanan dan semangat yang ditinggalkan oleh peneroka Felder masih kekal di seluruh negara. Tahukah anda, kenapa cerita ini penting? Peneroka ini tiada pilihan. Mereka dihantar ke tempat yang tidak diingini dengan tangan kosong. Tetapi mereka mandiri, bukan sekadar mandiri. Mereka membina sebuah legasi. Inilah DNA yang telah diasah selama ribuan tahun di Nusantara. DNA yang sama, yang mencari ulam-ulaman di hutan, yang mengharungi musim pacik klik, yang menanam labu di tepi rumah, berfungsi dengan cara yang sama di pedalaman Pahang atau di pulau terpencil di Lautan Hindi. Badrul Hisham menggambarkannya begini. Seluruh tanah air ini umpama sebuah kem latihan gergasi. Selepas tamat latihan di sini, apabila mereka keluar, mereka sudah menjadi terlalu kuat. Tanah yang anda diami sekarang ini adalah kem latihan mandiri yang terbaik di dunia. Dan graduan dari kem latihan ini, ke mana sahaja mereka pergi, apa sahaja yang mereka lakukan, mereka pasti akan mandiri. DNA ini bukan hanya berfungsi untuk mandiri. Ia juga berfungsi apabila mencipta sesuatu. Mari saya ceritakan kisah di mana dunia berkata mustahil, tetapi kita tetap melakukannya. Pada awal 1980-an, Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mempunyai sebuah syarikat kereta nasional. Beliau mahu membina kereta, tetapi tiada kilang dan tiada pengalaman. Untuk projek itu, sejumlah besar wang diperlukan bersamaan dengan sebahagian besar bajet pembangunan negara ketika itu. Beliau pergi ke Jepun untuk berunding dengan Mitsubishi. Pihak Mitsubishi bertanya, adakah anda pernah membina kereta? Jawapannya tidak. Adakah anda mempunyai kilang? Itu pun tiada. Selalunya, perbualan akan tamat di situ. Tetapi Tun Mahathir mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Mungkin sebilah keris kecil. Lihat ini. Bangsa kami telah mencipta senjata dengan teknologi metalurgi yang kompleks seperti ini sejak beratus-ratus tahun dahulu. Dan beliau berjaya mendapatkan kerjasama itu. Cerita ini terkenal, tetapi ada lagi cerita di sebaliknya. Rancangannya adalah untuk membina sebuah kereta nasional sepenuhnya. Rakan kongsi Jepun pada mulanya ragu-ragu. Mustahil. Membina sebuah kereta dari kosong adalah terlalu berisiko. Lebih baik pasang sahaja model sedia ada. Tetapi Tun Mahathir membuat keputusan, beliau tetap mahu meneruskannya. Dan pada tahun 1985, sebuah negara yang tidak pernah membina kereta telah melancarkan kereta nasional pertamanya, Proton Saga. Dunia terkejut. Ada yang memanggilnya Tin Milo.
Seorang eksekutif industri automotif Jepun berkata, satu jenaka yang menarik. Orang yang membina Saga tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka menghantarnya ke serata dunia untuk diuji. Kenapa? Kerana jika Saga boleh bertahan di sana, ia boleh bertahan di mana-mana sahaja. Ia diuji di kawasan sejuk beku dan di padang pasir yang panas terik. Enjin kereta Eropah yang canggih pun boleh mati dalam keadaan begitu. Saga terus bergerak. Akhbar tempatan di UK menulis, kereta dari Malaysia ini sangat lasak. Apabila berita itu sampai ke Malaysia, seorang penyelia di kilang Proton dikatakan hanya duduk di satu sudut dan menghisap sebatang rokok. Tiada sorakan, tiada bangga diri. Tetapi rakan-rakan sekerja berkata, penyelia itu menangis sambil menghisap rokok. Tanpa mengesat air matanya, hanya orang yang tahu berapa banyak malam tanpa tidur, berapa banyak kegagalan yang telah dilalui, yang boleh memahami air mata itu. Kesempurnaan dan kecekalan ini bukan cerita semalam. Mari kita kembali 800 tahun dahulu. Di zaman Kesultanan Melayu, para empu pakar pembuat keris telah mencipta keris. Sebilah keris bukan sekadar senjata. Ia adalah hasil kerja seni yang mengandungi beribu-ribu lapisan logam yang ditempa bersama. Korak pamor pada bilahnya bukan dilukis, tetapi terhasil daripada gabungan pelbagai jenis logam. Untuk mencipta sebilah keris yang sempurna, seorang empu memerlukan tumpuan dan ketelitian yang luar biasa. Ketepatan yang dicapai oleh para empu 800 tahun dahulu dengan tangan dan api adalah sesuatu yang sukar dicapai walaupun dengan mesin moden hari ini. Mereka adalah bangsa yang menjadikan cemuhan sebagai bahan api dan menganggap perkataan mustahil sebagai satu cabaran. Semua ciri-ciri aneh ini, apabila digabungkan, telah menghasilkan keputusan yang kini dikagumi oleh dunia. Ceritanya akan saya sampaikan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya berikan satu angka. Pada tahun 1957, selepas merdeka, pendapatan per kapita negara kita hanyalah sekitar $300, lebih rendah daripada beberapa negara Afrika. Tiada siapa di planet ini yang menyangka negara ini akan berjaya. Tetapi, apa yang sedang berlaku di negara ini sekarang? Pada suatu malam, Malaysia melancarkan Koridor Raya Multimedia, MSC, satu inisiatif untuk melonjakkan negara ke era digital. Lebih pantas daripada kebanyakan negara jiran, lebih pantas daripada banyak negara Eropah. Kenapa begitu tergesa-gesa? Tidakkah anda nampak perwatakan yang sama? Perwatakan yang tidak boleh tidur, tidak boleh berehat dan mesti melangkah setapak ke hadapan. Jika bercakap tentang internet, angkanya menakjubkan. Pada akhir 1990-an, kadar penembusan internet di Malaysia masih rendah. Tetapi dalam masa beberapa tahun sahaja, ia melonjak secara mendadak. Apa yang negara lain ambil masa 20 tahun untuk capai, Malaysia lakukannya dalam masa kurang 10 tahun. Menurut laporan syarikat analisis internet global, Malaysia secara konsisten berada di kedudukan teratas dunia untuk kelajuan internet mudah alih. CNN datang membuat liputan di Kuala Lumpur. Mereka terkejut apabila mendapati isyarat Wi-Fi ada di puncak menara dan di dalam terowong bawah tanah. Selepas selesai, wartawan itu menulis, Kuala Lumpur bukanlah bandar masa depan. Ia adalah rupa bandar masa depan pada hari ini. Maksudnya, jika anda mahu tahu rupa bandar masa depan, pergilah ke Kuala Lumpur. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia bukan jatuh dari langit. Kita hanya mengeluarkan apa yang sudah sedia ada dalam diri kita. Mari kita bercakap tentang seni bina Melayu, rumah panggung tradisional. Ia dibina di atas tiang. Saiznya tidak tetap. Ia dibina daripada kepingan-kepingan kayu yang dicantum. Jadi, orang kurus boleh tinggal di dalamnya, orang gempal pun boleh. Orang tinggi atau rendah, semua boleh tinggal dengan selesa. Pada musim panas, angin bertiup di bawah lantai dan melalui tingkap-tingkap besar, menyejukkan seluruh rumah. Pada musim hujan, ia terlindung daripada banjir. Prinsip pengudaraan semula jadi dan penyejukan pasif sudah ada dalam rumah yang dibina ratusan tahun dahulu. Tiada siapa yang ajar. Ia terhasil kerana keperluan untuk mandiri di tanah ini. Kepayaan seni bina Melayu untuk beradaptasi, kehebatan reka bentuknya semua ini sudah lama wujud dalam diri kita. Kini dunia sedang menggilai makanan Malaysia, menonton filem-filem kita. Adakah ini satu kebetulan? Pada tahun 2024, sebuah stesen TV UK membuat satu siri dokumentari. Mereka membawa sekumpulan chef muda dari Eropah ke Malaysia. Selama 100 hari, mereka dilatih untuk memasak masakan Malaysia. Chef-chef muda yang pada mulanya penuh keyakinan ini, riak wajah mereka berubah selepas menerima kritikan pertama. Di Eropah, mereka dipuji hebat. Di Malaysia, mereka diberitahu, ini baru permulaan.
Dalam satu temu bual, chef-chef itu berkata, standard di Malaysia adalah pada tahap yang tidak pernah kami bayangkan. Bukan maruah kami yang tercalar, tetapi kami sedar bahawa standardnya memang sama sekali berbeza. Budaya yang dihasilkan oleh negara ini mengandungi DNA ribuan tahun. Ketelitian pembuat songket yang menghasilkan karya seni yang halus. Semangat kita yang hidup bersama dan mati bersama di rumah panjang. Daya juang peneroka Felda yang menukar hutan menjadi ladang. Keberanian seorang pemimpin yang memegang sebilah keris untuk meyakinkan dunia. Semuanya bergabung dan kini membawa nama Malaysia ke persada dunia. Negara berpendapatan $300 kini telah menjadi sebuah negara yang ingin dicontohi oleh dunia. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi perkara yang tertinggal dalam cerita ini. Apakah sebenarnya maksud semua ini? Ceritanya akan saya sampaikan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini anda pasti sudah perasan, rakyat Malaysia ini penuh dengan percanggahan. Kita sedih tetapi meriah. Dikatakan penuh dengan duka lara, tetapi paling suka meraihkan pesta. Apabila orang sebelah berjaya, kita rasa tercabar, tetapi apabila orang itu jatuh, kitalah yang pertama berlari membantu. Kita adalah antara yang paling kurang tidur di dunia, tetapi juga antara yang paling suka baring-baring. Cepat, tetapi teliti bangsa yang mampu menghasilkan tenunan songket dengan beribu-ribu benang emas tanpa satu kesilapan. Bangsa dengan tahap hormon kebahagiaan paling rendah telah membina salah satu negara yang paling dinamik di dunia. Adakah ini satu percanggahan? Tidak, inilah kekuatan kita. Kerana kita tidak mudah berpuas hati, kita akan melangkah setapak lagi ke hadapan. Kerana kita dibesarkan di tanah yang tidak membenarkan kita hidup bersendirian, kita akan bergerak bersama apabila krisis melanda. Kita ketawa sambil menangis dan menangis sambil mengetak bibir dan bangun semula. Tiada negara lain di dunia di mana semua percanggahan ini berfungsi serentak. Pada tahun 1957, bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pernah berkata, saya mahu negara kita menjadi sebuah negara yang bahagia, bukan negara yang paling kaya. Sebuah negara yang bahagia. Beliau menyambung, kita semua rakyat Malaysia. Inilah ikatan yang menyatukan kita. Marilah kita sentiasa mengingati bahawa perpaduan adalah kekuatan asas kita sebagai rakyat dan sebagai sebuah negara. Perpaduan adalah kekuatan. Kenapa beliau menekankan perpaduan dan kebahagiaan? Kata-kata ini mengingatkan kita kepada semangat muhibah, semangat untuk hidup bersama dalam harmoni. Falsafah yang menjadi asas kepada penubuhan negara ini beratus-ratus tahun dahulu. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan semua. Tunku, pada tahun 1957, telah mengingatkan kita kembali kepada janji itu dan sekarang kita sedang melakukannya. Masakan kita memberi kegembiraan kepada orang di seberang benua. Satu suapan rendang atau nasi lemak membawa senyuman kepada seorang warga Perancis atau seorang pemuda di Brazil. Drama dan filem kita menghangatkan waktu malam keluarga di negara lain. Seorang nenek di Arab Saudi menonton filem kita dan mencari resepi kuih lapis. Makanan kita dihidangkan di meja makan negara asing. Di sebuah restoran kecil di Paris mereka menjual roti canai. Di kedai serbanika di New York, mi segera jenama Malaysia laris dijual. Inilah kekuatan budaya. Inilah yang diimpikan oleh Tunku. Semua ini tidak bermula daripada rancangan besar. Ia bermula dari tangan-tangan yang mencari pucuk kayu di hutan untuk mandiri di tanah yang sukar ini. Ia bermula daripada orang-orang yang bertahan di dalam rumah panjang, berikrar untuk hidup bersama. Ia bermula daripada peneroka yang menanam kelapa sawit di tengah-tengah belantara. Ia bermula dari tangan yang menunjukkan sebilah keris di sebuah bilik mesyuarat di Jepun. Ia bermula dari sebuah tin Milo yang dengan megah mendaki jalan-jalan di seluruh dunia. Rakyat Malaysia memang aneh. Dilahirkan di tanah yang sukar, berlari tanpa cukup tidur, Mekah di tempat mereka dibuang dan di hadapan dunia yang mencemuh, mereka menjawab dengan hasil kerja. Percanggahan ini bukan kelemahan. Percanggahan inilah kekuatan kita yang tidak mungkin dapat ditiru oleh dunia. Hari ini, saya telah menyampaikan sebuah cerita yang panjang kepada anda. Betapa sukarnya tanah ini, kenapa perwatakan kita terbentuk begini, kenapa kita tidak cukup tidur, kenapa kita bergerak bersama, kisah orang yang mekar walaupun dihalau, kisah orang yang tetap melakukannya apabila dikatakan mustahil, dan bagaimana semua itu telah membina sebuah negara yang dikagumi dunia. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, wira dalam cerita ini bukanlah orang-orang besar, bukan mereka yang ada di dalam buku teks. Mereka adalah orang-orang yang bangun subuh untuk ke kilang. Mereka adalah orang-orang yang memasukkan gaji ke dalam sampul untuk dihantar ke kampung. Mereka adalah orang-orang yang berjaga malam demi yuran sekolah anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang singgah di pasar malam dalam perjalanan pulang untuk membeli lauk makan malam. Mereka adalah ibu-ibu yang memasak rendang semalaman untuk hari raya.
Jika anda bertanya kepada mereka, jawapan mereka semua sama. Biasa je. Buat sebab memang kena buat. Mereka kata biasa je. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, biasa je yang terkumpul inilah yang telah menjadi negara ini. Berjuta-juta biasa je yang bertimbun inilah yang telah mencipta apa yang dunia panggil sebagai satu keajaiban. Masa yang telah anda lalui, setiap pagi anda bangun menjaga tempat anda, menjaga keluarga, mengharungi setiap hari itulah tiang seri negara ini. Tangan anda itulah tangan yang telah membina negara ini. Bangsa yang aneh, tetapi kerana keanehan itulah kita berada di sini hari ini. Malaysia, sebuah negara yang hebat. Bagaimana cerita hari ini? Selepas mengetahui kenapa kita begini, kenapa kita hidup begini, masakan kita boleh membencinya? Bukankah kita patut berbangga? Setiap hari yang telah anda lalui telah membawa negara ini ke tahap ini. Jadi untuk hari ini tepuklah bahu sendiri sekali-sekala. Syabas aku, syabas kita. Jika cerita hari ini menyentuh hati anda, sila langgan, subscribe, suka, like dan tinggalkan komen. Malaysia boleh.